Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama pada hari ini dalam program Sumbangan Kasih Ramadan. Program ini dirancang bersempena kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang penuh keberkatan, keinsafan dan rahmat. Ia bukan sekadar bulan untuk kita berpuasa, tapi juga bulan untuk kita membanyakkan amalan, kebajikan dan menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Justru pada tahun ini, Yayasan Pekemar berbesar hati untuk memberikan sumbangan bakul Ramadan kepada 1,000 penerima yang layak. Diharapkan sumbangan ini dapat membantu meringankan beban perbelanjaan harian dan sedikit sebanyak menceriakan kesiapan sambutan Ramadan. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah lah. Kalau tahun dulu kita dapat sikit, nampak tahun ini bertambah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pada tahun akan datang ada lagi, insyaAllah. Terima kasih kepada Yayasan Pekemar. Okey, bye. Saya ucapkan terima kasih kepada penganjur lah membagi bantuan macam ni. Membantulah. Kalau boleh lain kali pun dapatlah begini ya. Okay. Terima kasih Yayasan Pekemar. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Terima kasih lah ya. Sebab kami semua pun merasa seperti rakyat biasa menolak. Kerajaan Melati dapat memberi kami bantuan lah sempena Ramadan ni. Terima kasih. Ya, tak juga kami lupakan kepada Yayasan Pekemar kerana bersedia untuk memberikan sumbangan kepada kami semua. Okay. Berkat pertama. Amin. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala dan dapat terima sumbangan untuk keperluan bulan Ramadan tahun ni lah. Syukur sangat-sangat Alhamdulillah daripada sumbangan daripada Yayasan Pekemar. Terima kasih Yayasan Pekemar.